Okey, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awi nak berkongsi dengan anda. Okey, so kenali bentuk badan kita. Okey, baik. So yang pertama, yang ni adalah bentuk buah pear. Okey, so kalau dada dia, contoh Abi bagi kat sini, dada dia dalam 36. Okey, so pinggang 28 dan punggung 48 untuk bahagian pinggul ni. So cutting yang macam ni kita panggil dia buah pear. Okay, so kita panggil dia buah pear. Okay, baik. So kita nak tengok pula cutting yang kedua. Okay, so yang ni cutting yang kedua. Cutting yang kedua ni, bentuk badan kita yang kedua ni. Okay, so di antara ketiga-tiga ni, okay, pinggang dia dah hilang. Sebenarnya pinggang kat situ kan. Pinggang kat situ. Okay, tapi dah diseliputi oleh lemak. Okay. Okay, baik. So, kalau yang macam ni, biasanya, okay, katakan dada dia dalam 40. Okay. 40. Tapi untuk bahagian pinggang perut dia dah jadi 44. Dan untuk bahagian punggung ni, kalau kita tengok, dia dalam 42. Okay. So yang ni kita panggil cutting buah apple ataupun cutting apple. So dalam bila dia berdiri macam ni, bahagian perut tu lebih besar. Okay. So faham kan? Okay, yang ni cutting apple. Bukan orang lelaki saja tau yang cutting apple ni. Orang perempuan pun cutting apple juga. Okey, kita tengok pula yang ketiga. Yang ketiga ni hourglass. Apa yang dikatakan hourglass ni? Okey, baik. So kita ambil dekat bahagian ni lah. Okey, so kita kata dekat sini. Contoh kan, dada dia 44. Tapi pinggang dia 28. So dia macam tak normal kan. Okay, dan dia punya bahagian punggung 48. Macam tu. So yang ni kita panggil hourglass ataupun gelas pasir. Nampak tak? Okay. So yang ni pula cutting ni macam mana nak pakai baju yang sesuai. Sekejap lagi Abi akan tunjukkan. Kita kenali dulu bentuk badan kita. Okay, baik. So yang ni keempat, ruler. So kenapa ruler? Okay, baik. So kenapa ruler? Okay, kita tengok Okay, dada dia kita kata 39. Okay, pinggang dia 38 dan pinggul dia 39.5. Lebih kurang macam tu. Ketiga-tiga bahagian yang penting kita ni, dia jadi sama rata. So yang ni kita panggil ruler. Okay. So ada je orang, dia walau ada orang kurus pun ada cutting ruler, orang berisi pun ada cutting ruler. Okay. Baik, yang terakhir, nombor 5 ni, okay, triangle. Triangle ni, kalau siapa faham kan, nampak tak? Dia besar pada bahagian bahu, dada, dan semakin bawah tu dia semakin tirus. Okay. So kalau kita tengok dada ni, kita bolehlah kita contoh Abi bagi kat sini. Okay, dengan cutting yang lukisan ni. So Abi boleh bagi kat dia dada dia 34. Okay. So pinggang dia dah jadi 34. Okay. So punggung dia mungkin dalam 35. Dia macam tu. So yang ni kita panggil triangle. Okay. So ada baju-baju yang kita tak boleh buat fitting. Kalau triangle ni nak buat baju fitting, so memang tak lawa kan. So dia jadi tirus kat bawah. So jadi untuk kelima-lima ni, macam mana kita nak pilih ataupun kita nak buat baju bagi nampak cantik. Ni yang kelima, kita ulang lagi sekali. Triangle. Okay, kita nak buat setiap baju ni supaya ada cutting. Okay, yang keempat ni ruler, ulang balik. Dan yang
3 tadi. Okay. So tu hourglass. Memang cantik. Okay, tapi ada baju yang dia tak boleh pakai nanti melekat. So yang kedua tu apple. Dan yang terakhir ni buah pear. Okay. So baju-baju ataupun bentuk-bentuk badan ni perlukan baju design yang sesuai supaya tidak terlalu melekat dan kita tak mau cutting sebenar tu nampak dengan mata kasar. Okay, so kita boleh bantu dengan design-design yang boleh melindungi. Okay, so kalau yang ni kalau kita buat fit memang akan nampak sangat lah kan. Okay, so kita akan belajar macam mana nak buat baju supaya dia jadi lebih longgar. Okay, baik. Tunggu next video.